Alright guys, untuk video kali ini kita nak unboxing. Tapi dah unbox dah sebenarnya sebab ada defect. So aku kena buka dulu sebab aku nak tengok apa yang defect dia. Tadi aku dah buka dah. So hari ni baru kita nak buat video. Okay, dalam masa yang sama aku nak record juga pakai phone. Nak buat video lah macam biasa. Alright, macam biasa kita akan buat close up macam ni. Alright, buka kotak. Dan nampak barang. Just tutup. Then kita nak ambil close up bahagian ni untuk ambil barang. So aku pakai mic. So first time jugalah aku nak pakai mic ni. Bukanlah first time, ni mungkin kali kedua. Tapi untuk video aku ini adalah first time lah. Tapi aku pernah pakai mic ni untuk buat dekat video lain. Tapi aku tak pernah post lagi. Okay, kejap aku nak buat macam mana. Oh tadi buka, tengok nampak tak? Cepat je aku dah lupa. So kita nak record. Aku akan letak dekat sini. Dan kita akan tutup kotak. So dia punya ni buka kotak. Alright, once dah done, tutup. Okay, lepas tu kita akan ambil barang, letak dekat bawah. Ambil barang, letak dekat bawah. Itu cara untuk aku buat video lah. Kalau korang aku tak pastilah. And yeah, begini. Alright, so aku akan buat macam ni. Satu letak barang. Okay, and then untuk angkat benda ni, okay, aku kena cari setiap angle sebenarnya ni. Aku tak pandai juga nak ambil video, tapi itulah caranya aku untuk ambil video. So ini lebih kepada macam berdiri lah, angkat, tak tepi. Okay. Alright. Okay, macam tu lah. So aku nak buat okay. Okay, kat mana defect tu yang aku boleh tunjuk dekat korang. Okay, defect dia, sekejap, aku pun tak pasti korang nampak apa. Sekejap, aku cuba tengok balik. Okay, korang nampak kan? Aku pun tak pasti defect dia apa. Okay, ni dia. Nampak tak? Kalau korang perasan, dia punya defect dekat sini tau. Sebab memang dia punya packaging dia semata-mata kotak. Dia tak ada pun letak, at least lah dia akan letak wrapping. Kalau dia tak nak letak foam ke polystyrene tu ke, at least kau letaklah bubble wrap. Bubble punya untuk elakkan barang tu kan, barang pecah, defect macam ni. Jadi bila jadi macam ni, dia hanya semata-mata kotak. Kalau korang boleh nampak ni, sebenarnya dia patah tau kat sini. Itu yang susah tu. Okay, sekejap aku buat video. Alright guys, barang dah sampai tapi patah. Korang rasa macam mana? Dia punya barang ni cantik sebenarnya. Untuk aku dia punya barang dia memang function, cuma dia patah dekat sini. Sebab packaging dia boleh nampak lah kotak dia dah rosak. And then barang dia memang semata-mata dalam ni sahaja, tak ada apa-apa. Roda ada, tak tahulah roda dia rosak ke tak. Tapi yang ini yang rosak, ini yang tak puas hati. Kat mana aku beli ya? Tu yang dipikir-fikirkan. Okey, kita sambung balik. Right, video ni macam mana ya aku nak buat ya? Ni aku pun tak tahu macam mana aku nak buat dengan video ni. Nampak tak? Jadi bila aku kadang nak record, bila benda rosak macam ni, dah pecah macam ni, aku pun tak boleh buat apa. Tapi tak apalah. Aku dah buat report, dah bagi tahu seller, bagi tahu ada barang defect. So seller dia, itulah sebenarnya aku minta untuk return balik supaya dia boleh bagi barang baru. Aku faham benda-benda macam ni mungkin akan ambil cost untuk kita pulangkan balik, lepas tu nak hantar balik ke sini. Jadi dia pun hanya bagi aku macam discount lah. Discount tak banyak pun, just 10 yuan. Kenapa 10 yuan? Aku tak tahu berapa ringgit. Tapi bila aku buka balik dekat aku punya Touch 'n Go wallet, sebab aku bayar itu pakai Touch 'n Go wallet, dia bayar balik dekat aku, dia refund dalam RM2 lebih lah. Barang ni berapa? Nanti aku bagi tahu berapa. Right, so dia ada tayar dia kat sini, roda dia. Kejap, aku nak letak tayar dia macam mana? Okay, ni kukuh sikit. Sebab aku takut bila dia ada defect macam ni, takut dia jadi tak stable tau. Dia besi dia kuat tau, kukuh tau. Sebab dia memang untuk letak sabun.
Alright, aku nak letak. Ini dia. Macam mana aku nak bagi dia zoom? Susah juga kalau pakai kamera untuk sinematik ni. Aku suka sinematik. Kalau ambil kamera sinematik sebab bila sinematik, kau akan nampak belakang dia tu ada bokeh-bokeh macam gitu. Kalau kau pakai kamera biasa, dia tak akan nampak bokeh-bokeh macam tu. Jadi aku nak dia fokus depan ni, belakang tu dia diblurkan. Aku tak ada kamera biasa. Kalau aku ada kamera biasa senang, aku pakai phone je. Macam mana ni? Ayo, ketat juga ya ini. Alright, macam mana aku nak buat ya? Okay, apa kata aku ni masuk ni kat sini. Maksudnya kalau ini tak boleh, ini boleh masuk. Dia punya ni besar, dia punya ini kecil. Ni yang normal size. Ni tu bukan normal size. Tapi tak apalah, benda murah je kan. Janji function. Okay, sekejap. Aku macam mana nak tekan ni? Masya Allah, seksanya. Okay, dah siap. Benda ni sekejap, tak boleh. Aduh, macam mana aku nak buat ya? Dah makin ke depan, lama-lama aku makin ke sana perginya. Ada susah benar ni. Aku yang tak peti. Bunyi ketak. Okey, tekan sampai bunyi ketak ini ketak sangat ni. Nanti aku tekan ketak sikit. Lah, punyalah aku seksa-seksa tekan ni. Kena tekan kuat sikit. Aku je yang lemah. Masya Allah. Aku yang lemah, tekan pun tak kerti. Ketat sangat salahnya. Macam nak mengamuk, nak bebai pun ada. Lemak dia congkit sikit lah bila tak ni. Macam mana aku nak buat Aku ketuk-ketuk kemek pula. Disgusting. Macam mana? Macam apa yang korang rasa dia ni? Okey dah. Dah ketat dah. Okey. Lega. Cuma ini boleh pusing ni. Jelah dia akan ketat, dia tak boleh pusing. Mungkin dia akan sukar sikit pergerakannya. Okey. Yang ni memang aku tak boleh buat apa lah. Kalau korang yang jenis boleh pandai-pandai nak patri balik, patri lah balik. Sebab aku tak pandai. Dan barang pun tak ada. Sorry guys. Terkena pula. Lupa pula aku letak kamera kat sini. So aku tak boleh nak patri. Tapi boleh lah. Benda ni ada lock. Jadi aku unlockkan dia supaya dia boleh bergerak. Macam gitu. Boleh lah ni. Ke aku yang salah sebenarnya? Sebab dia dua tayar ni boleh lock. Dua tayar ni boleh lock. Dua tayar ni tak boleh lock. Mungkin aku salah. Ataupun aku kena lock sebelah sini sebenarnya. Aduh. Benda tak ada description, apa pun tak tulis. Jadi aku pun tak faham sangat. Tapi tak apalah. Benda murah kan, kenalah redha. Allahu Akbar. Pergi buka kan, gatai tangan tu pergi buka. Susah nak masuk. Dan muka aku pun. Boleh lah. Daripada tak ada kan. Okay lah. Sebenarnya lebih kepada macam ni. Nak ambil barang, nak tarik. Tapi pada sini pula yang tak cantiknya. Kat mana aku nak letak? Okay. Aku akan tunjuk dekat korang kat mana aku nak letak. Aku nak letak sabun. Okay, harap korang nampak lah. Okay. Aku nak letak sabun. So benda ni boleh tolak. Aku nak letak sabun. Ini function dia adalah korang letak dekat tepi. Sekejap aku tunjuk. Letak dekat tepi mesin basuh. Dalam masa yang sama aku kena ambil telefon juga. Penatnya jalan sambil cakap ni ya. Okay. Aku nak letak kat sini sebab kita mesti akan ada sabun yang banyak. Bila ada sabun banyak, kenalah susun kemas-kemas sikit. Macam barang-barang macam ni kan, dia barang-barang kecil. Jadi dia semak. Jadi aku boleh letak sabun baju, sabun pinggan, cuci lantai, macam tu. Jadi aku boleh susun lah pencuci lantai kat sini, sabun basuh baju kat sini, ini dekat sini, ini dekat sini. Sebab dia kecil kan, macam tu. Aku boleh lah susun-susun macam tu. Ataupun ini dekat sini. Kan senang macam tu. Itulah functionnya. Ni sebenarnya Clorox tau. Aku letak ni sebab dia Clorox. Sebab ada benda bila kita nak cuci, kita perlukan Clorox. Macam ni sabun badang. Kalau sabun badang aku letak bawah lah. Sebab sabun badang ni dia chemical dia tinggi. Dia sama macam kita punya, apa nama tu kita panggil?
Tak bunyi nyek. Semua disebabkan tayar keras tu. Sebab dia macam susah. So sekarang dah. Alright. Okay, sebenarnya kat sini function dia adalah letak hanger tau. Sekejap, aku tak ada pula hanger aku nak ni. Sebab itu dia letak kat sini. Sebab dia function dia hanger. Sekejap, aku tunjuk kat korang hanger dia. Hanger, ya. Sekejap aku tengok. Hanger. Sekejap, mana hanger? Hanger. Aku tengah ambil hanger ni. Right. Okay, aku ambil hanger. Sebenarnya dia untuk letak hanger. Orang gantung kat situ. Ni sampah aku nak buang sekarang. Jangan lupa pula nanti. Okay. Ni tempat letak hanger sebenarnya. Kan korang basuh baju, korang nak ambil angkat nak sidai lah. In case ada beberapa baju yang tak kering sangat, korang boleh lah masuk dalam ni. Korang boleh lah ambil hanger letak sini. Itu gantung. So hanger yang macam kosong tak guna letak sini. Kan dah jimat ruang dah. Macam tu. Maksudnya ada function. Ataupun kalau korang tak nak, okay. Sorry ya, mess kat sini. Okay, ni. Okay, aku tunjuk contoh. Ni basah. Right, ni basah. Kita boleh letak kain. Boleh sidai dia kat tepi ni. Function kan? Kan tak function. Jadi kat situ dah ada tempat sidai dah. Korang boleh masukkan kat sini. Sebab apa? Okay, aku tunjuk beza sebelum dan lepas tadi. Sini ada bekas sabun. Tunjuk pakai hanger macam nak rotan anak-anak. Sini aku letak bekas sabun. Sini aku nak letak sabun-sabun lagi. Sini pun sabun-sabun. Berapa banyak sabun dah. Memanglah. Sabun mandi. Nampak? Ni sabun basuh tangan. Sabun basuh baju. Ni dishwasher. Floor punya cleaner. Hand wash. Hand soap lah. Hand soap. Ni untuk drain lah. Drain cleaner. Lubang sinki tu kan. Kalau tersumbat serai tu satu juga. Badang untuk cuci juga. Jadi benda-benda ni penting. Kalau aku buka sini kan banyak benda kat sini, benda bertingkat. Dia nampak dah tersusun sikit. Itulah maksud aku. Right. So aku pun silap tadi. Kenapa aku tak buat video sebelum dan selepas. Okay, sekejap. Aku nak buat video sebelum dan selepas. Tapi tak apalah. Sebab aku pun buat video simple-simple. Sebab aku tak nak buat video panjang-panjang pun. Ada pening. Sorry dalam rumah hari ni bersepah. Aku tak sempat nak kemas apa-apa lagi. Aku pun baru sampai rumah. Aku balik rumah pun sebab aku nak ambil barang-barang. And yeah, sorry juga aku punya lemari pun bersepah. And alright, that's it. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka untuk video vlog macam ni yang bercakap-cakap ni, walaupun aku tak suka bercakap dan aku tak pandai pun nak bercakap sangat, aku boleh cuba usaha untuk buat lagi video macam ni. Kalau korang suka video silent aku, ASMR aku macam biasa, tanpa bercakap, aku sentiasa akan terbuka untuk membuat video macam tu lagi. Alright, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. And komen lah apa yang korang nak komen untuk aku unbox ke apa-apa. Korang bagi tahu. Aku akan cuba untuk unbox. Tapi aku pun tak tahu nak unbox apa. Mungkin korang nak aku review barang apa-apa yang kat rumah ni. Ada sampah tadi pun aku biarkan macam tu. Right. So korang rasa macam mana? Pokok, nanti aku bagi tahulah. Kalau korang nak tahu pasal pokok, aku boleh bagi tahu kat mana aku beli pokok. Kipas, semualah benda. And sorry lah, rumah pun dia macam kosong kan. Dia macam tak ada apa. Sebab aku tak nak bersepah. Aku tak suka penuh dengan hiasan. Jadi biar saja dia begini yang kosong. So just like a minimalist. And that's it. Itu saja. And aku rasa macam kat sini nanti aku nak bubur rak lah. Aku pun sini rak kan. Sini rak ke, sini cermin, ataupun belah sini cermin ke. Confused juga nak bubur kat mana Okay, itu saja untuk video kali ni. And nanti aku akan buat video lagi. Alright, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.